Jangan ingat bila dah sign polisi hari ni, esok masuk hospital terus boleh pakai free. Ramai yang tersilap langkah sebab tak faham pasal waiting period. Waiting period ialah tempoh masa selepas polisi medical card anda mula berkuasa, di mana anda tidak boleh membuat tuntutan untuk manfaat-manfaat tertentu. Antara sebab kenapa ada waiting period, yang pertama, untuk mengelakkan orang beli polisi selepas mereka dah tahu yang mereka akan buat claim. Dan yang kedua, untuk jaga kestabilan dana peserta secara menyeluruh. Konsep takaful ni adalah tolong-menolong. Kalau semua orang ambil hari ni dan esok terus bedah jantung, tabung kecemasan kita akan cepat susut. Harga medical card akan cepat naik. Waiting period sebenarnya adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia dalam setiap polisi. Tujuannya supaya sistem takaful kekal adil dan tak terbeban dengan klaim mereka yang sengaja ambil bila dah sakit. Jadi, ini bukan ciptaan ejen ataupun syarikat, tapi ini adalah amalan standard industri untuk menjaga kepentingan semua pencarum dalam jangka masa yang panjang. Nak tahu 4 fasa dalam waiting period? Jangan lupa follow dan share video ni. Saya akan jelaskan dalam video seterusnya.